Kamu ini sama ada kamu tak tahu atau kamu cakap benda yang tak betul. Semalam Menteri Wilayah Dr. Zaliha cakap, dia kata pembangunan Kota Madani di Putrajaya sebanyak 4 bilion itu tidak guna duit rakyat. Dan ditanggung sepenuhnya oleh pemaju. Dan saya nak tanya Dr. Zaliha ni dan juga Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Habis kalau ditanggung oleh pemaju ni buat kerja amal ke apa sebenarnya ni? Dia buat free aja, lepas tu 25 tahun kamu cakap dia bagi pada kerajaan. So last siapa yang bayar? So saya nak cakap macam inilah. Tok Sri Anwar Ibrahim dengan Dr. Zaliha. So siapa yang bayar pemaju ni? Apa yang kamu kata tak guna duit rakyat itu sama ada tak tepat atau outright tak betul. At the end of the day, somebody will have to pay. So macam mana kita yang sebenarnya kena bayar ni? Sebab pemaju ni saya tak rasa dia buat free. Apa yang saya nampak ialah kamu buat macam ni. Kamu tak boleh lagi berhutang sebab kamu dah tambah 200 bilion lebih hutang dalam 2 tahun lebih kamu memerintah ini. Kalau ikut undang-undang, hutang negara ni dah sampai 65% atau hampir atau lepas dah 65% daripada saiz ekonomi negara. So kamu tak boleh nak berhutang dah. So macam mana kamu nak buat lagi projek-projek ini 4 bilion ini? So nak bayar macam mana? Nak bayar ini, kamu tak nak masukkan dalam capex. So satu cara ialah kamu masukkan dalam opex. So pembelanjaan kerajaan ni tuan-tuan ada dua. Satu capex atau capital expenditure atau pembelanjaan pembangunan. Yang kedua adalah opex atau operational expenditure atau perbelanjaan mengurus. Perbelanjaan pembangunan dan perbelanjaan mengurus. So instead of taruh kos-kos ini di dalam perbelanjaan pembangunan capex, yang mana biasanya capex ini kita berhutang. Tapi sekarang ni kita tak boleh nak berhutang lagi sebab 2 tahun Anwar Ibrahim jadi kerajaan dia 200 bilion ambil hutang dah sampai ke sini. So nak buat juga Kota Madani ni, saya lihat apa yang kamu buat ialah kamu letak pembayaran ini di bawah OPEX atau pembelanjaan mengurus. So instead of kamu berbelanja ambil hutang, lepas tu biayai pembangunan ini, apa kamu buat? Kamu suruh orang lain buat, pemaju ini buat, yang kamu kata tak pakai duit rakyat itu. Tapi kerajaan kena bayar di bawah perbelanjaan mengurus. Setiap tahun kita kena bayar ni. Bila kerajaan bayar pemaju ni setiap tahun, siapa yang bayar tu? Tu duit siapa itu? Itu duit free ke Zaliha? Itu duit rakyat lah tu. Bila kita setiap tahun nanti kena bayar, selama berapa tahun ni? Selama 25 tahun itu kita kena bayar kepada pemaju ini atau kepada sesiapa saja yang menjadi wakil kepada pemaju ini nanti. Itu duit rakyat lah itu. Kamu cuma transfer daripada capex, perbelanjaan membangun, kepada perbelanjaan mengurus. Tetapi apa akibatnya? Akibatnya kita punya perbelanjaan mengurus pula akan meningkat. Dulu pembelanjaan mengurus kita, gaji penjawat awam apa benda semua ini. Nanti kemudian apa akan jadi? Bila perbelanjaan mengurus kita pula meningkat, kamu nak kurangkan gaji penjawat awam pula. Ataupun tak bagi dia naik gaji pula. Sebab perbelanjaan mengurus kamu dah masukkan yang pembangunan ini, nak bayar tiap-tiap tahun ini. Sebab kamu kata apa? Bill, lease, maintain and transfer kamu kata. Maksudnya banner, sewa. Dia buat maintenance, lepas tu dia transfer kepada kamu. Habis sewa tu siapa yang bayar? Sewa selama 25 tahun itu kita yang bayar, rakyat yang belajar melalui perbelanjaan mengurus kerajaan. Kita bayar kepada pemaju ini. Itu duit rakyat lah itu. Itu bukan duit free itu Zaliha. Kamu cakap seolah-olah semalam macam kerajaan tak perlu belanja apa-apa. Kita yang akan bayar selama 25 tahun ini akan meningkatkan perbelanjaan mengurus kerajaan. Saya nak tanya Menteri Wilayah Zaliha dan Menteri Kewangan, sebab Menteri Kewangan yang akan bayar benda-benda ni semua. Anwar Ibrahim lah. Nombor satu, kos dia 4 bilion. Tapi setiap tahun berapa kamu bayar pemaju ini? Berapa dia punya cost financingnya? Sebab setahu saya lah, bila orang lain mereka ni yang ambil hutang, selain daripada kerajaan ambil hutang, cost financing mereka, interest rate, kadar faedah yang mereka kena bayar itu adalah lebih tinggi. So maksudnya dia ambil hutang, kadar faedah dia lebih tinggi, kita akan bayar dia lebih tinggi. Zaliha, kalau kamu tak faham,
Kita yang akan bayar benda ni lebih tinggi kepada mereka ini. So ini sebenarnya adalah cara baru untuk kerajaan berhutang. Kamu tak ambil hutang tapi kamu suruh orang lain ambil hutang. Last kita yang kena bayar. Dah lah kita bayar. Kita bayar lebih tinggi. So sebab itu Zaliha dengan Anwar Ibrahim, kamu tak boleh cakap, oh ini semua ditanggung oleh pemaju. Ini tak betul Zaliha. Kamu ini sama ada kamu tak tahu atau kamu cakap benda yang tak betul. Kalau kamu tak tahu, maksudnya kamu pergi belajar balik lah. Kalau kamu kata benda yang tak betul, kamu sepatutnya letak jawatan aje lah. Janganlah nak mengelirukan rakyat.